Bila ada anak puan belaka, dia tak semestinya akan jatuh kepada Baitul Mal 100%. Okey, kita akan tengok macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Si mati. Katakanlah ini perempuan. Okey, si mati perempuan. Dia ada siapa? Dia ada anak perempuan belaka. Katakanlah anak perempuan dia 2 orang. Lepas tu, dia ada suami ke tak? Katakanlah suami dia tak ada. Suami dia meninggal dunia dahulu. Okey. Kemudian, yang perlu kita tanya adalah adakah si mati ini ada ibu, ada bapa? Kita kena tanya sebab ibu dengan bapa ini adalah waris faraid yang utama. Waris faraid yang tidak akan terhalang oleh sesiapa pun. Okey, kena tanya kena pun. Ibu, bapa. Okey. Kat sini, apabila ada bapa, kita boleh stop kat sini terus. Sebab apa? Sebab apabila ada bapa, dia tak akan pergi ke Baitul Mal. Dia tak akan terus jatuh ke